Adakah servis GIT, pos emas berinsurans yang disediakan oleh Public Gold dijamin selamat? Pos emas melalui kurier ini betul-betul selamat ke? Dengan servis GIT oleh Public Gold, setiap emas yang dipos dilindungi insurans 100%. Kalau hilang tengah jalan, macam mana? Pernah terfikir tak? Ini jawapan saya. Public Gold jamin sama ada emas akan diganti baru atau nilai diganti penuh. Limit untuk satu parcel pula cuma 21.25 gram, lebih kurang 5 dinar. Lebih kurang 5 dinar macam ni. 5 dinar macam ni. Limit untuk satu parcel pula, inilah limit lebih kurang 5 dinar untuk maksimumkan keselamatan. Kalau lebih daripada 5 dinar, macam 100 gram, 1 kilo, 250 gram, ini kita boleh ambil dekat cawangan. Okey, jadi nak terima emas terus ke rumah dengan selamat, guna je GIT. Servis ni khas untuk pelanggan Public Gold. Maklumat lanjut saya dah letak dekat pin video, atau boleh tekan link di bio. Nak mudah lagi, boleh tekan mesej untuk tanya terus kepada saya. Saya akan guide tuan-puan sebaiknya dengan langkah mudah dan selamat. Follow for more tips and more story.